10/10, masterpiece, filem paling sedih tahun ni. Kalau korang buka media sosial sekarang, korang akan ingat yang Malaysia baru je keluarkan filem animasi terbaik dalam sejarah dunia. Papazola The Movie bukan setakat pecah rekod, dia hancurkan rekod tu. 25.6 juta dalam masa 11 hari. Dia tapau Disney, dia tapau Hollywood, dan majoriti rakyat Malaysia, diorang sayang gila filem ni. Tapi, ada satu benda yang tak kena. Sebab di sebalik semua 10/10 dan air mata penonton tu, aku nampak sesuatu yang menakutkan tentang masa depan industri kita. Aku nampak sebuah industri yang sangat pakar dalam memainkan emosi kita, tapi sebenarnya tengah berjalan di tempat yang sama. Kenapa sebuah filem yang disukai semua orang sebenarnya adalah bukti yang industri kreatif kita tengah terperangkap? Let's talk about it. Before aku continue, please subscribe the channel and like the video. Alright, jom kembali bersama Kebenaran. Okey, jom kita tengok apa yang buatkan orang suka sangat filem ni. Plot dia klasik relatable Malaysian dad. Papazola struggle untuk mencari nafkah untuk anak dan isteri. And then, diorang masukkan elemen sci-fi, the simulation world. Secara visual, memang cantik. Lighting dia, texture dia, Monster Studios memang top tier. Tapi bila korang tengok betul-betul, isu simulation tu bukan nak tanya pasal falsafah reality. Dia cuma alasan untuk Monster flex skill animasi diorang. Tak ada kritikan pasal teknologi, tak ada simbolism pasal reality. Ia cuma cool animation. Dan babak sedih bapa anak tu, sebenarnya kita dah pernah tengok benda ni sebelum ni. Dan kita pernah tengok ia dibuat dengan jauh lebih berkesan. Sebab kalau korang perasan, Wow Animation dah buat satu benchmarking dengan Agent Ali The Movie. Filem tu ada jiwa, ada simbolism. Mungkin Monster Studios nampak formula family drama sangat terkesan dan mature. Jadi, Papazola ni sebenarnya satu counter move, satu cubaan nak tangkap emosi yang sama. Tapi beza dia, Wow Animation bina dunia Agent Ali dengan lapisan hidden meanings. Ada ulasan pasal jurang kaya miskin, tapi Papazola apa? Dia rasa macam satu produk yang dibuat guna formula yang diorang tahu akan laku. Diorang tahu kalau buat scene Papazola menangis, korang akan menangis. Diorang tahu kalau buat lawak slapstick, budak-budak akan gelak. Ia tak rasa seperti creative passion. Tapi kalau betul filem ni biasa-biasa dari segi penulisan, kenapa beratur orang bagi 10/10 kat media sosial? Kenapa tak ada orang yang rasa kosong macam aku? Kenapa tak ada orang bincang pasal themes? Tak ada orang bedah falsafah villainnya dalam movie ni? Nah, kat sinilah jawapan dia jadi lebih gelap. Benda ni bukan pasal filem ni je. Benda ni pasal kita. Mindset penonton tempatan. Kita kena jujur dengan diri sendiri. Malaysia ada satu budaya good enough bila melibatkan produk lokal. Kita ada semangat support lokal yang sangat kuat. Tapi ironically, semangat ni lah yang tengah bunuh kreativiti kita. Cuba kita fikir, kalau filem Hollywood ada villain tanpa backstory, kita akan bantai filem tu. Kita kata lazy writing. Tapi bila filem lokal buat, tak apalah, janji anak-anak happy. Janji animation cantik. Kita terlalu impress dengan lonjakan teknikal, lighting, textures, bulu kat hoodie pipi. Sampai kita lupa nak tanya, filem ni sebenarnya nak sampaikan apa? Kita tak challenge pengarah kita untuk jadi lebih baik. Kita terperangkap dalam loop slapstick dan tema kekeluargaan yang selamat. Dan selagi kita, sebagai penonton, tak craving benda yang lebih berkualiti, industri kita akan terus terperangkap dalam satu kitaran yang sama. Kitaran ni lah yang aku panggil glass ceiling. Talent kita kat Malaysia ni insane. Kita buat kerja untuk AAA Games, Marvel dan Disney. Kita tahu macam mana nak buat world class content. Kita ada the best tools, the best talents. Tapi bila buat IP sendiri, kita main selamat. We play it safe. Hero lawak, gadget canggih, family drama. Kita start kat level janji budak gelak. Papazola The Movie adalah bukti yang kita dah capai puncak teknikal, tapi kita masih kat tingkat bawah dari segi penceritaan. Ia dah jadi formula, dan selagi formula ni boleh buat 25 juta dalam masa 11 hari, kenapa studio nak kena tukar? Kenapa nak ambil risiko buat sesuatu yang bold atau dark? Macam kita ada kereta Ferrari,
tapi kita cuma berani bawa kat kawasan rumah. Ada power, ada gaya, tapi kita takut nak bawa keluar ke jalan raya yang luas. So, apa pengajarannya di sini? Papazola The Movie adalah satu kejayaan besar. Secara teknikal, dia bukti betapa hebatnya animator kita. Tapi secara naratif, dia adalah satu peringatan yang industri kita tengah stagnan. Aku enjoy filem ni ya, tapi aku tak nak enjoy je. Aku nak rasa dicabar. Aku nak rasa kagum dengan kebijaksanaan penulis dia, bukan sekadar kagum dengan render time diorang. Pada aku, sekarang dah tiba masanya kita berhenti bagi 10/10 sebab animation cantik. Dan sudah tiba masanya kita minta skrip yang lebih mencabar, walaupun buat movie untuk budak-budak. Kita kena berhenti jadi penonton yang senang dipuaskan. Kejayaan 25 juta, so far, Papazola ni bagus untuk ekonomi. Tapi kalau kita tak mula kritik penulisan dia yang surface level tu, 10 tahun akan datang pun kita still akan tengok formula yang sama. Papazola kata dia adalah wira kebenaran. Dan kebenaran yang sebenarnya ialah kita tengah bagi standing ovation kat sebuah industri yang masih takut untuk membesar. It's time to shift gears. Terima kasih sebab menonton. Kalau korang rasa industri kita patut buat genre lain, korang rasa genre apa yang paling ngam? Komen kat bawah. Okay, that's all for now. Subscribe the channel for more. Ciao.